Kata bapakku, musuh terbesar manusia adalah waktu. Itu adalah petikan kata-kata keramat daripada sebuah filem Indonesia. Apa yang saya cuba nak utarakan pada hari ini ialah berkenaan dengan pengurusan waktu dan kaitannya dengan sifat yang sangat buruk, iaitu suka bertangguh. Katanya satu pepatah Arab, waktu itu seperti pedang. Jikalau kamu tidak memotongnya, maka dia akan memotong kamu. Manusia sentiasa berlumba-lumba dengan waktu, sehingga pada satu ketika ajal datang menjemputnya tanpa diduga. Banyak perkara-perkara yang baik yang hendak kita lakukan, semuanya gagal kerana kita ada sifat bertangguh. Musuh bagi kebaikan adalah suka bertangguh-tangguh. Iaitu, jikalau kita hendak berubah, terutamanya dalam pengurusan waktu, melakukan suatu kebaikan ataupun perkara-perkara yang berfaedah. Dan tu juga, kita perlu buat sesegera mungkin sebelum ada perkara yang menghalang kita daripada meneruskan niat baik kita itu.